Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sejambak kasih buat peneraju majlis. Junjungan budi kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru pemangkin intelek bangsa. Seterusnya, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Cuba kita berfikir sejenak. Mengapakah setiap kali kita berhimpun, lafaz rukun negara sentiasa menjadi keutamaan? Adakah sekadar pelengkap majlis atau hanya sekadar kata-kata? Sudah tentu tidak. Rukun negara yang diperkenalkan pada tahun 1970 bukan sekadar 5 prinsip untuk dilafazkan, tetapi merupakan kompas moral yang memandu rakyat Malaysia agar terus hidup bersatu padu walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Justru pada hari ini, izinkan saya mengupas mauduk pidato. Peranan rukun negara dalam membangunkan masyarakat yang bersatu padu. Sidang Dewan yang dihormati, paradigma pertama di bawah lembayung kata ketauhidan diaspirasikan perpaduan dikecapi. Imam An-Nawawi pernah berpesan, kepercayaan kepada Tuhan ialah cahaya yang menerangi hati dan kekuatan yang menguatkan jiwa. Pujangga Melayu turut mengingatkan, tegak rumah kerana sendi. Runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi. Runtuh budi, runtuhlah bangsa. Prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, mengajar kita supaya saling menghormati walaupun berlainan agama dan kepercayaan. Setiap agama menyeru umatnya agar mengamalkan kejujuran, kasih sayang, hormat menghormati, tolong menolong. Apabila nilai-nilai murni ini diamalkan, hubungan sesama masyarakat akan menjadi lebih erat. Seterusnya, melahirkan sebuah negara yang aman, harmoni dan bersatu padu. Sidang Dewan yang dimuliakan, paradigma kedua di bawah lembayung kata kesetiaan diutamakan, negara dimartabatkan. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menyatakan, kepatuhan kepada raja adalah cerminan kesetiaan pada kita kepada bangsa dan negara. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati. Setia kepada raja dan watan, negara aman, rakyat harmoni. Prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, mengajar kita supaya menghormati institusi diraja, mencintai tanah air serta mematuhi undang-undang. Sebagai murid, kita boleh menunjukkan kesetiaan dengan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, menjaga nama baik sekolah serta memupuk semangat patriotisme sejak di bangku sekolah lagi. Apabila rakyat bersatu hati dan setia kepada negara, keamanan akan terus terpelihara dan Malaysia akan terus dihormati di persada dunia. Warga Dewan yang saya hormati, paradigma ketiga di bawah lembayung kata kesomanan disemai, perpaduan dicapai. Prinsip kelima rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, merupakan kunci kepada keharmonian masyarakat. Sikap berbudi bahasa, menghormati guru, menyayangi rakan serta menghargai budaya masyarakat lain akan mengeratkan hubungan sesama kita. Menurut Baltasar Gracian, kesopanan ialah cara terbaik menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Jelaslah bahawa apabila setiap rakyat mengamalkan kesopanan dan
dalam tutur kata dan tingkah laku. Perpaduan akan terus subur. Perselisihan dapat dielakkan dan keamanan negara akan terus terpelihara. Sidang Dewan yang saya muliakan, sebagai penutup bicara, marilah kita menghayati 3 prinsip rukun negara yang telah saya huraikan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesedaraan. Jadikanlah rukun negara bukan sekadar lafaz ketika berhimpun, tetapi amalan dalam kehidupan seharian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.